Assalamualaikum. Okey, antara airline yang memang kapal terbangnya sampai ke airport Helsinki adalah Turkish Airlines. Kalau koma nak datang Finland naik Emirates ataupun Qatar Airways boleh, tapi naik kapal dia tu sampai Doha ataupun Abu Dhabi sahaja. Nanti dia akan code share dengan Finnair biasanya. Kiranya tak banyaklah kapal terbang yang akan sampai ke airport Helsinki. Kalau kamu pilih Turkish Airlines, kamu juga boleh singgah dulu dekat Istanbul untuk jalan-jalan dekat situ for free. Nanti kamu buka dekat website Turkish Airlines tu, nanti kamu pilih free tour Istanbul ataupun free stopover. Biasanya kalau transit 8 jam hingga 19 jam, dia akan bagi free tour sahaja. Maknanya tak dapat hotel. Tapi dapatlah jalan-jalan pusing bandar Istanbul, nanti dapat makan sekali. Kalau transit Istanbul 20 jam ke atas, dia akan bagi hotel. Tapi jalan-jalan sendirilah. Pengangkutan nak ke hotel pun sendiri. Contohnya macam awak nak balik Helsinki, transit Istanbul 36 jam. Jadi awak layak untuk dapat satu malam hotel percuma. Tapinya bila dah lebih 24 jam, kita punya luggage tu yang daripada Kuala Lumpur tu, dia akan tak sampai ke Helsinki. Maknanya kita kena check in pula nanti bila nak balik. Okey, sebelum awak review pengalaman ambil stopover tu, izinkan awak bercerita onak duri yang berlaku pada Kema. Kema punya luggage ada 3 yang paling besar. Setiap luggage tu 30 kilo. Kita dah claim luggage tu, kita nak bawa keluar kan. Jadi kena ambil troli. Rupa-rupanya awak baru tahu troli dekat Istanbul Airport ni kena bayar. Tapi dia tulis refundable. Dekat mesin tu dia kata boleh masuk duit shilling, duit lira boleh, duit euro boleh bayar pakai kad. Tapi bila kamu buat tak jadi. Rupa-rupanya dia mesin tu ada masalah, hanya menerima duit cash lira sahaja. Atau pagi-pagi buta pukul 5 pagi tu carilah money changer. Muncul lah ada juga duit cash euro. Tukarlah duit. Mahal lah kan, tukar dalam airport dapat sikit je lah. Kamu masa tu rasanya ada dalam 50 euro macam tu. Tukar dapatlah 1,600 lira. Lepas itu turun bawah untuk simpan dekat storage room, kena bayar lagi. Itu kita tahu. Mereka untuk storage room tu, untuk beg yang paling besar 400 lira satu hari, satu luggage. Jadi ada 3 beg. Maknanya 1,200. Kamu nak masukkan tu dalam pukul 9 pagi, tapi nak ambil dalam pukul 12 tengah hari. Jadi dikira 2 hari. Jadi kena ada 2,400 lira ataupun bersamaan dengan 72 euro. Masalah lain lagi, storage room tu tak terima kad payment, hanya cash sahaja. Tadi kan tukar sikit je duit. Tapi bila gabungkan duit euro dengan duit lira, cukup lah untuk 2 hari punya pembayaran. Kan dah siap letak luggage dekat storage room tu, jadi kamu nak pulang kalau balik troli dekat airport tu kan, sebab dah nak bergerak ke hotel. Bila dah pulangkan troli, tak dapat pun nak refund duit tu. Dia kata QR code tak valid. So burn lah 160 lira bersamaan dengan 4 euro. Lepas tu kamu ambil tram sampai ke Kajitane, and then tunggu bus pula. Tapi bus tak datang-datang pula. Sudahnya ambil taksi. Mula-mula nak ambil Uber, tapi tengok Uber 545 lira. Tanya dekat taksi 500 lira. Mestilah kita pilih yang lagi murah kan. Lepas tu dia accept pula kad payment. Tapi bila nak bayar pakai kad, mula-mula wave dia kata silap, cuba wave lagi sekali. Rupa-rupanya second time wave card tu dia tukar amount tu daripada 500 kepada 544 lira. Untuk claim free stopover tu, kamu dah booking siap-siap dekat website Turkish Airlines. Lepas tu dah print siap-siap juga. Jadi bila dah sampai tu, terus je pergi kaunter stopover ataupun tour Istanbul tu dekat tingkat bawah. Lepas tu macam tunjuk-tunjuk, dia kata okey, settle. So sampai je hotel, tunjuk je yang kita dah print tadi, bagi pasport, siap lah dapat check in walaupun belum pukul 3 petang lagi. Ikutkan kamu minta nak check in pukul 8 pagi, tapi banyak benar nak berduri tadi tu. Jadi sampai hotel pukul 11 pagi. Tapi tak apa, dia kata masuk je walaupun 11 pagi. Esok tu check out pukul 2 petang dia kata. Okey, hotel yang kamu duduk Grand Yavuz. Dia dekat area Sultan Ahmed tu. Nak pergi Blue Mosque, nak pergi Hagia Sophia, nak pergi Hagane Park tu, nak tengok tulip tu, jalan kaki je. Untuk aku tu tulisan tanam. Apa itu? Buka lah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, pendapat peribadi awak, kalau banyak benua nak berduri macam ni, baik ambil tour Istanbul tu je. Sebabnya kita tak payah keluarkan luggage, nanti nak kena check in balik, kan? Luggage pula udahlah berat. Tapi kalau kamu tak adalah berat benua kot. Macam kamu ni bawa macam-macam kan, sebab baru balik dari Malaysia. Itulah puncanya. Jadi situasi setiap orang mungkin berlainan. Tapi ini awak dah nak balik Helsinki. Jadi dah melalui proses yang sama, bersewa troli, claim luggage, everything sangat smooth je lah hari ni. Lepas itu orang-orangnya senyum lah pula. Selalu tu mukanya toya je. Akhir kalam, Malaysia juga yang terbaik. Tak ada sewa-sewa troli. Kalau nak wifi pun boleh connect je. Mungkin ada yang tak tahu, nak connect wifi dekat airport Istanbul kena scan pasport. Lepas tu baru dapat dia punya password. Salahnya dia punya mesin tu banyak yang tak jadi.